Tak layan komen-komen haters ni, tapi bila dah sentuh pasal keluarga, especially nenek moyang, Mek Yun takkan diam. Pertama sekali, Mek Yun dibesarkan dalam keluarga Hokkien. Jadi bahasa ibunda Mek Yun Hokkien. Dari tadika kemas sampai ke SK, SMK, SBP, IPTA, Mek Yun bertutur dalam bahasa Melayu dan English dengan kawan-kawan. So, Mek Yun memang tak diajar bahasa Mandarin dan bahasa ibunda Mek Yun bukan Mandarin. Jadi adakah kalau Mek Yun tak reti Mandarin, Mek Yun dikira buat malu? Adakah nenek moyang Mek Yun akan malu? Atau sebenarnya mereka akan bangga anak cucu mereka boleh hidup harmoni dengan semua kaum sebab fasih bercakap dalam bahasa kebangsaan yang menyatukan kita semua, iaitu bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Dan pasal awak cakap kalau nak survive kat Malaysia, Mandarin dengan English je cukup. Sorry but no, Mek Yun tak setuju. Kalau nak survive kat Malaysia, yang paling penting kena tahu hormat orang. Kena tahu terima perbezaan dan paling penting kena tahu cakap bahasa Malaysia. Sebab yang patut kita lebih pelik, orang yang lahir, tinggal dan dibesarkan dekat Malaysia tapi tak faham, tak reti atau tak fasih cakap bahasa Melayu. Itu lebih sedih sebenarnya. Betul tak guys? Macam awak sendiri, komen dalam BM pun tengah terbalik tapi berani pula nak rendahkan orang pasal soal bahasa. Mentaliti macam inilah yang wujudkan jurang antara kita. Sedangkan bahasa Melayu sepatutnya menyatukan kita semua. Korang setuju tak apa yang Mek cakap? Mek